Tengok dah dulu lang kawan kafe dah pula pada tu dia ke hak dah bau tu. Ha? Jom cicen. Silau kitab kalau nabab cicen terima ni ke? Play laut. Nanti silau kitab lain padu halaman tu. Nabab jaga dia bawah ke laut. Kau dah jah. Baca apa lah ni. Abu Syahwala menau ganyau Aceh ganyau orang Singkil gejabut Madinah gemengang sampai ke ber ngan po tarikat 20 kuit bos tarikat tak pakai long ahli tarikat yang Cabaniah nak Cabaniah nah ganya 20 kuit bos tarikat kanya ke 20 kuit tarikat sampai ngau po tarikat gemagun sampai penyubuh sampai ke ber nama dia mula anak dong lah. Nyan, sehingga gua kena buat je. Undang kena gua kena buat je. Gua menyamar. Gak tumpah ke muka. Dia tarik pukat. Dia tumumu. Nah, lu sakit ke semua. Otak dia dua kan lu pukat sejarah ke Nabi. Ya, Nabi Muhammad bulan ni. Jadi anak yang muda dengar cerita Tuhan lagak. Sehingga terjadilah di keraton Aceh dan empat kerajaan Aceh ini pukat Maulid. Tak pukat kacau. Ya. Tahu dah kedengku. Oh, mahnya fikir kah anak aku untuk kacau. Tunjuk je orang muda. Nak pakai aku. Tahu? Nah, orang nyanyi yang pegang sejarah ke Nabi baca dulu dia. Oh, kau ni. Nyan dia. Gap dah kabarnya. Bagus. Dia pegang lahir Nabi tentang naga nyanyi ni ring Aminah dengan Melayu yang mampai. Antara kedua bagi yang Aminah. Menanjir bagi pegang. Nyai, kenyan dia. Oh, kau ni. Ya, dia kenyan. Tinggalkan terjadi betul. Raja bukan kau dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyonya dengar tu di raja. Kapal belum nak dengar orang datuk dengar. Pegah kena bintang naganya pak malam lahir Nabi ini dengan minah tu. Menan cakap apa? Habis buka bang. Gekun raja. Tengku tuan. Tengku baik tengku malam ni macam mau ulun tuan, tak ulun tak pro hai, tak pegah abang. Gak tu. Nampak lah. Ya orang mana ku? Ya cerita mana nyawa. Raja ada mana? Ya. Je. Cả cái liệp là cho ế ở ngõ gặp gặp đừng cố Aceh nyo ancu dah tak ada gua Ikut raja bakal ancu ji penyebab sumbernya penyebab dalam bab tarikat irang tarikat nak macam mana tarikat ini gua ini mulu lihat. Thôi. Itu ni. Waktu lihat. Nyanyi. Cik kau tak kumul. Anak udah. Harum. Lindung. Ada darah. Bau. Ini anjuk. Nyokap. Tapi seanda jadi pasingai di Kucing Abdul Rauf Muhammad Ali As-Sangkili di Madinah. Gaknya ada yang insya Allah sanggup untuk ya siapa ya makanya air punya air buang beli punya nama Syekh Abdul Rauf bin Muhammad Ali As-Sangkili yang paling beliau dalam jangkuk kepuak orang nyanyinya tak mau buat dan dulu anak nyopal gebudah raja buat alhamdulillah kamu sehingga pas kurang ura-ura di mak gelanti Syekh Abdul Rauf nyali raja menjadi kawi makbab tanah Aceh tu. Bakal dah Aceh tu. Pegang-pegang mata Aceh tu. Pula gaji tu. Kan. Kalau tak lagi Aceh, kalau tak lagi menau. Nah kejadian menau.
jengkuk ilmu limang boh lah cik. Limang boh titik manusia nak ke limang boh ilmu? Ilmu mulai go. Urang inang dia kerja apa abang ni? Sorenya dia raja. Nah, tahu dia. Kanya mau ke mulai. Anak punya lagi. Kemana? Tapi tanya. Bak kabim abang kana ke baru. Yang lagi aja nyanyi dia. Nanti. Minggu. Kamu ada yang minggu. Get? Mana? Orang inang dia duduk kerja apa mana? Ya, yang jauh hancur nang kerja. Hancur. Tapi insyaallah ada kecewaan dia dong dari pantai tanya melalui jadi dia orang. Zaman Hanafi. Dan yang bawa ini. Guys. Gokon dia aja. Ubena karya laure do na tulis ba kita. Ke anu cucu ta ba. Munyo hanan tu tulis gada. Hai tu oli cerah-cerah nyo di keturunan dan anu cucu ta nyo. Ubena je laure. Kami ada dan kami dapat dah. Kerja mata ke no enggak. Walaupun ino kaje kebro. Singapura payah kita. Kita Dawud gedah tu boleh buat. Kenteh boleh jo. Ditulislah di Syekh Abdul Rauf. Peta kita boleh. Tafsir Al-Quran tu. Nya menyona HP yang raya kerjaan malamnya ikelung nuci buka pak internet, nuci yang bakdonya internasional. Quran pertama yang ditafsirkan oleh orang pula di dunia. Jika jawaban di nyawa aja, thon anh xem rồi cái bữa nay cái bộ tafsir pertama di dunia, walaupun jinong kamu di macam tafsir. Terjemahan Nafis. Nyona nang kitanya puanang tafsir pertama di dunia, jawaban di terjemahan Nafis. Nafis. Jadi nulun si Nafis. Terjemahan Nafis. Ya. Jangan sekarang dipegang. Apa itu? Tafsir terjemahan Nafis. Pulang acanya haji keboh mana Al-Quran? Ya ke? Baca. Nah, mana tu? Kali itu nyo, anda dengar lu buah lebih buah lu. Bahwa lu buah lu. Tonya urang teng Salman na kerja Arab di mana? Yang pembuat ni. Tok ni mana? Ilmu tak payah je. Allah katakan ilmu yang bahwa Allah itu kan. Kita nak Allah sama. Kita go la meri bulan bulan. Kita je wala nak kula upara. Menempak kalimang tu dia gaya kebayat. Qul huwallahu Allah sama. La meri bulan bulan wala kula. Cuma itu. Haji ke kejauhan dulu lah. Nah. Nhưng mà nói đó ai đấy dia pun anak kamu dapat dunan pedih urang awal bang sapat ayat pro dua saya ambil orang sendiri balik pro juk betul nha kah nhưng Aceh này ta có gọi lompat nó có Betul. Aceh này ta gồm nó Pule ta gọi là cái gì ấy nampak lah malam menjelas. Kau. Jadi ni kebak kitab-kitab kali tengok. Get ditulis. Ada Tuhan nabi kita dapat je tengok punya. Beliau dia dah. Betul tu. Nang kita dapat ni loh. Kita dah tengok ni. Kemudian. Guhoi dah. Orang ayat Aceh. Ni Syekh Abdul Qadir.
Ini kalau kebenaran informasi dari Arjanya hinan itu aja. Doh bilang. Bina tu kembali. Itu bukan benar. Tuan ni perlah. Jadi kan apa tadi? Baru tuan nak sabanya alhamdulillah. Ulun tuan 80 tapan ini pun nak sebab dia. Alhamdulillah. Dia tahu dulu ni anak sombong tu. Yang kalau dulu dia nak kata. Ya. Ini bukan benar. Dia pun oh tadi kai. Ini balon kan. Yang mang dia dah tahu dah tahu. Betul pulang dia Allah. Ngalun 6 tahun sampai. Ya Allah. Dia malam tu mau benar ke ampun sabar. Aulia. Ini topang lah. Yulun di bang padang ini. Puna bangkal. Kan bilangnya. Oh mang gor dah. Panjang London 12 tahun tempat gue. Tempat gue. Ubena tarikat Bandung yang tepat. Bandung dah hanya yang bro tingkat aulia. Jadi oleh karenanya tubuh-tubuh yang kata nama juga. Baik, yang tubuh dekat. Tubuh ya, ada dah. Hanya lagi nya. Hanya. Maka bak ulangnya lon tuan nanti Bandung ulangnya langkatro. Lero yang jet main dari kada dia. Siroi pula. Siroi padang tinggi. Siroi lingo-lingo. Lantiklah. Kabi tanah Aceh. Lero. Lupenalah Aceh. Le sago. Kol he sago mending. Leher sago gaji ekor. Leher boh. Urang ping-ping. Mana nak cik? Jadi sudahlah nanggro, apa nanggro kepunan Aceh, na peraturan, na undang-undang. Undang-undang jiput gejok daripada put. Bermuara kepada apa? Kepada hukum, adab, kanun, retap. Hukum sopoi, siapalah. Adat sopoi, kodmuru. Kanun sopoi, rumah raja. Pergan? Kanun nyong rumah raja Putroka. Rusak banyak kan. Banyak sama. Nyangko. Menyong menyalahi dengan kanun, jawabannya ini. Menyong menyalahi ngerusak menghadap Tuan Putri. Menyalahi hukum menghadap manusia kuala. Betulnya ada dua langkah kafe, ada pula pada terus ke hak nak boleh tu. Jom cicen, silau kitab kalau nak bab cicen dari mana ke? Belau, nanti silau kitab lain padu halaman tu. Nabab jagut dia bawah ke laut. Kau dah jak, baca apa ni? Kita nyawa dah dua langkah kafe, nak Islam apa? Kita pula pada tu dia ke hak nak boleh. Orang ina mati yang mumai kamati anak lampur mata udep kiban wajib kata nama jak pakai nyatanya bejon bate tu untuk omro mumai jak baca ro tanya nah lah